Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi kepada langkah kedua dalam rancangan pengajaran harian saya yang telah saya hasilkan bagi topik panjang, iaitu fasa perkembangan, di mana guru menerangkan penambahan unit ukuran panjang dalam bentuk lazim, iaitu 80mm tambah 20mm, dan soalan kedua 9cm tambah 5cm. Setelah itu guru menunjukkan contoh penambahan ukuran panjang dalam bentuk lazim dengan menggunakan mesin braille. Okay, so hari ini sekarang saya akan tunjukkan cara untuk kita buat dalam bentuk lazim bagi penambahan unit ukuran panjang tersebut. Okay, jom kita mulakan. Pertama sekali kita masukkan kertas. Lock dan tarik. Space 2 kali. Okay, so kita akan buat ayat matematik dahulu. Okay, soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Okay, 80mm tambah 20mm. So kita buat dulu nombor numerik dia. Beri nombor 80. So tadi 56 untuk kata numerik untuk bagi ukuran panjang 56, dan juga mm sama saja seperti huruf M. So kita buat operasi tambah. Okay, simbol tambah untuk titik 5 dan titik 235 untuk kod braille tambah, dan numerik nombor untuk 20 numerik khas untuk mm, dan juga sama dengan titik 5 titik 2356. Okay, ni untuk ayat matematik soalan pertama. So jom kita jawab. Okay, pertama sekali kita kena buat numerik nombor ni sebanyak 2 kali, sebab kita nak ringkaskan supaya tak payah nak tulis 2 kali. So boleh je nak buat 2 kali. So teruskan. Okay, 80. Okay, 80 terus tulis nombor 80 numerik mm. Okay, gerakkan. Okay, 20 terus buat 20 numerik mm, dan jangan lupa simbol tambah. Simbol tambah titik 5 235. Lepas tu kita buat garisan. Garisan ni titik 25. Sebenarnya kita jawab. Okey. 0 tambah 0 sama dengan 0. Tapi sebelum tu kita buat dulu numerik dia, sebab numerik sama, so kita buat terus 56 mm. Okey, teruskan. Okey, 8 tambah 2 bersamaan 10. So 100. So kita buat 0. So kita flash balik dan kita buat 1, sebab dia jadi 100 mm. So jawapan dia, so kita buat satu dia. So bawah sekali kita buat 5 2 3 5 6 dan juga jawapan, iaitu 100 mm. Numerik jangan lupa, dan juga 100 mm. Alright, itu saja. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2, 9cm tambah 5cm. Sama je, boleh je nak buat 2 kali. Itu kita buat nombor dulu 9
cm. Numerik tambah 235 nombor 5 56 cm. 5 23 56. Okay, boleh je nak buat numerik 9 cm. Numerik 5 cm. Kod tambah 2.5 235. Kemudian kita buat garisan. So kita jawab. Mula-mula kita buat dulu cm ni dulu. 56 cm. Sebab dia sama je. Lepas tu baru kita jawab. 9 tambah 5 ialah 14. So kita buat 4 dulu. 4. Lepas tu 1. Lepas tu numerik. Okey. Lepas tu so aritmetik dia ialah 2356. Jawapan dia ialah 14 56 cm. Okey, itu sahaja untuk cara penggunaan mesin braille bagi menjawab soalan dalam bentuk lazim bagi ukuran panjang bagi RPH yang telah saya hasilkan, iaitu pada fasa perkembangan.